Saya cuma tak faham, walau bagaimanapun, peruntukan 3 juta saja tapi diambil kontrak 2.8 juta. Macam mana 4 tahun? Apakah pemantauan dilakukan? Sebagai ahli Parlimen Tanjung Piai, saya ingin membangkitkan kebimbangan yang amat serius berhubung kelewatan berpanjangan projek menaik taraf Padang Kampung Rambah di Pontian Johor. Projek telah dimulakan pada 28 September 2022 dengan kos keseluruhannya RM2.8 juta. Dan pada asasnya dijadualkan siap pada 2 Oktober 2023. Extension EOT dah 3 kali. Tiada perkembangan ketara. Permintaan daripada pihak berkaitan katakan masih short 500,000 untuk selesaikan isu ini. Maksudnya dia akan jadi projek sakit, tak tahu bila akan selesai. Jadi agak di kementerian boleh bantu permohonan itu diluluskan untuk selesaikan isu. Kalau Padang tak siap, ada juga gelangan futsal boleh digunakan pakai oleh belia kita di kawasan. Saya sendiri pun dah bagi banyak peruntukan untuk naik taraf, tapi sukar sangat dengan kementerian. Biasa surat standard bagi ialah, oh kita ada dana tapi terhad. Maksudnya ada dana lah, tapi mengapa terhad bagi orang lain tak boleh bagi Parlimen Tanjung Piai? Padang Kampung Rambah merupakan satu-satunya padang utama di kawasan Parlimen Tanjung Piai dan menjadi nadi kepada aktiviti sukan belia, latihan pasukan tempatan, kejohanan peringkat kampung serta pelbagai program komuniti. Saya menggesa Kementerian agar menyemak semula status sebenar projek ini secara menyeluruh, termasuk punca kelewatan, kemajuan terkini dan memaklumkan dari semula projek ini akan disiapkan. Selesaikan untuk anak muda di kawasan Parlimen Tanjung Piai.